Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Ya, sekarang ni saya berada di bandar kelahiran, tempat kelahiran saya di bandar Keluang, Johor. Ni Sungai Mengkibul lah, Sungai Mengkibul. Dulu bapa saya berkhidmat sebagai tentera kat sini lah, kat kemah kota kat atas sana sikit tu. So saya dilahirkan di sini lah. Inilah tempat kelahiran saya, bandar kelahiran saya, City Hotel. Okay, petang-petang ni ambil angin petang dulu. Tengok orang mancing di Sungai Mengkibul ni. So inilah tempat kelahiran saya, mana saya dilahirkan di sini pada era 70-an dulu, tahun 70-an dulu. Pada penghujung 70-an. Ya, tahun penghujung 70-an. Yang mana saya sempat berada di sini selama 3 tahun lah. Lepas tu ayah saya dipindahkan ke Bengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan lah. Mana saya 3 beradik lahir di sini ya. Saya lahir 3 beradik kat sini. Abang saya, adik saya. Dan inilah orang kata apa, pekan Keluang, bandar Keluang lah. Orang kata macam pas pekan cowboy lah. Tengok ni bangunan lama ni. Saya rasa ni bangunan ni wujud sebelum saya lahir lagi lah. Ni kedai apa, kedai makan kat area tepi sungai ni. Ada macam-macam lah. Tapi petang ni dah pukul 6.30 dah nampak orang dah makin kurang. Malam mungkin mati kat sini. Pekan ni memang mati lah. Sebelum ni saya datang pun memang tempat ni memang mati lah. Siang je dia aktif. So saya ambil masa untuk pusing-pusing dulu di bandar Keluang petang ni. Sini pun ada macam-macam orang ya. Orang Bangla ada, orang macam-macam lah, Indonesia pun ada. Tapi nampak macam Bangla tu ramai. Ni saya tak pasti. Ni apa ni? Oh, ni dekat ni area apa, macam kedai-kedai jual baju apa semualah. Kecil aje bandar Keluang ni, kecil aje. Jalan kaki pun kata apa, tak sampai lah setengah jam saya dari hotel. Saya pusing kat Sungai Mengkibul ni pun tak sampai 1 jam. Atau 1 jam pula. Orang kata apa, tak ambil masa lama lah. Jalan kaki je. Parking kereta kat hotel, jalan kaki je lah. Tapi kalau nak pergi ke Kopi Keluang tu kena naik kereta lah. Kat situ memang kena awal beratur. Kalau tidak beratur panjang nak masuk. Orang kata apa, nak masuk ngetel dalam tu. Ni Kok Mammoth. Sempoi je bandar dia dari dulu. Saya rasa mungkin macam ni juga kot dulu kot. 40 tahun, 50 tahun dulu kot. Mungkin tu bangunan lama tu mungkin sebelum saya lahir kot. Ni semua ni dah baru dah ni. Depan tu Giat Mara tu dah baru tu. So memang menggamit nostalgia lah, memori lah buat saya ingat family saya kalau kat sini. Bapak saya pun masih ingat lagi sungai ni. Bapak saya masih ada lagi. Sungai ni pun saya tunjukkan dia tadi pun, dia kata masih ingat lagi. So dia tanya ada tak panggung wayang kat belah sungai ni. Katanya dah tak ada dah. Semua dah naik bangunan baru lah ni lah. Dah tak ada dah. Banyak gadai pun ada. Ada BSN, RS Boutique Hotel. Sebelah dia ada B Boutique Hotel. Tapi saya duduk B Boutique Hotel lah. Ini jambatan saya melintas tadi kat Sungai Mengkibul. Seberang depan sana tu bekas bus stop lama yang dah dirobohkan. Ni sungai seberang sungai tu medan selera lah.
ada food court kat ini. Saya tengok pun dia baru macam nak aktif ni. Mungkin dia buka malam kan. Dia buka petang sampai malam. Saya ingatkan dia dah nak tutup lah. So tak apalah. Ingat nak makan cendol tadi. Kalau cendol dah habis, kita tutup. So it's okay lah. Mana-mana pun boleh. Tapi hotel ni murah. Kalau sebutin hotel ni siapa berapa ringgit dah. Tak apalah. Kita jalan dulu. Tengok. Mungkin orang-orang lama yang pernah duduk kat Keluang ni mungkin mengimbau jugalah kalau tengok video ni lah. Firstly saya nak bagi tahu saya bukan YouTuber dan saya juga bukan content creator, bukan saja-saja buat video je. Untuk saja-saja je lah, saya saja. Siapa nak tengok lah, tak nak tengok pun tak paksa. Tapi tempat ni memang mengimbau memori lah bagi saya. Okay, kita nak cross jalan lah. Okay, jom. So kita nak tengok parking dulu. Parking time pukul berapa. Okay, kita sambung jalan ni. Nak masuk kafe je lah. Makan dulu. Tadi dah makan banyak lah. Biryani lah, nasi lemak lah. Ni kita makan biasa-biasa je lah. Depan tu bus stop lama. Dah rata dah. Dah rata dah bus stop lama. Tu ha. Okay, kita jumpa lagi next time, next video. Okay, bye. Okay, ini di belakang bangunan lah. Belakang bangunan tengah-tengah bandar Keluang ni ada macam-macam lah ni mural yang dia lukis kat dinding belakang bangunan ni. Senja-senja macam ni lah. Adalah juga orang datang bergambar ini. Belakang bangunan lama ni. Mural, lukisan mural kat belakang bangunan ni lah. Sini ada juga orang nak ngopi, ada kafe tepi ni. Ni kafe apa? Oh, di kelab apa kafe tadi. Ni Taman Awam ni. Tengah-tengah bandar Kuala Kerai pula Keluang. Petang ni ramai orang duduk santai sini lah. Okay, sekarang pun dah nak pukul 7 lah. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Bye. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, dah malam dah. Bandar Keluang, Johor ni. Pukul 8.24. Dah sunyi lah. Dah tak ada orang, ada lengang lah sini. Ni dekat dia punya tengah-tengah bandar lah. Tapi kalau nak makan tu tak ada masalah. Sebab belakang bangunan sana tu dah ada macam food court dekat Sungai Mengkibul. Kontena punya rasanya, kalau tak silapnya kontena lah. Sekali kalau siapa nak datang sini parking kereta je, boleh jalan kaki je dalam bandar ni. Tak ada ni sangat lah. So yang S Plus tu bangunan panggung wayang zaman era 70-an 80-an dulu lah. Sekarang dah jadi kedai apa, jual barang-barang lama, barang macam barang-barang rumah lah, barang dapur, barang apa semua. Kalau ke depan sana sikit tu stesen apa tu, ECRL ECRL pula, kereta api yang baru punya, macam yang apa tu,
Kereta api apa tu pergi ke Perak tu? Jom. Lupa. Bukan SRL. Lupa lah nama apa kereta api tu. Okay, ni bangunan S Plus ni, cash and carry. Ni. Bangunan ni memang apa ni? Tempat lama kan. Sebab sini ni bawah saya lama. Bangunan panggung yang lama punya. Yang zaman orang dulu lah. Masa saya kecil-kecil dulu memang benda ni dah ada lah. Sebab bapak saya tadi dia tanya ada lagi tak panggung wayang yang tepi sungai tu. Rasanya yang ni dah kot. Bangunan dia ni S Plus Carry dah jadi bangunan tempat jual-jual barang-barang perkakas rumah lah. Inilah suasana bandar Keluang di waktu malam. Ni di awal malam pun dah sunyi sepi. Dah mati dah bandar ni. Dah tak ada orang lah. So kedai mamak ni pun ada satu je. Ada satu ni je. Namanya Nasib. Nasib korang lah. Kalau korang datang, kalau dia buka lagi, nasib korang lah. Boleh lah korang makan lagi. Kalau korang datang dia dah tutup, memang korang nasib malang lah. Okey, apa pun kita dah nak balik ke hotel lah. Harap-harap pula dah nak sembahyang Isyak, Maghrib Isyak jamaah. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah tempat kelahiran saya, hospital Angkatan Tentera ataupun hospital daerah Keluang lah. Tempat ni dah pun dirobohkan. Dah pasang pagar biru apa semua dah. Semua ni tempat ni lah. Sinilah tempat saya lahir dulu. Okay, kita pergi tengok depan sikit. Pula dalam sana terpandang luar tu camp mahkota lah, tempat saya tugas dulu lah. Ini bangunan pejabat camp ni saya rasa ni. Dalam camp ni sebelah ni. So memang hospital ni memang legenda lah. Dah dirobohkan. Yang ada bangunan-bangunan ni hanya pejabat kesihatan je. Klinik gigi gitulah lebih kurang. Bangunan hospital semua dah dirobohkan tadi. Kalau tengok pagar biru tadi tu. So dah habis lah kenangan ataupun yelah kenangan lah, memori saya kat sini. Hospital kelahiran saya pun dah dirobohkan. Dan juga untuk geng-geng paranormal lah. Saya bukan paranormal. Geng-geng paranormal korang pun dah habis dah. Tak boleh nak buat explore lah kat area hospital sini. Sebab hospital sini pun dah dirobohkan. So saya rasa takat ni dululah video saya dekat Keluang ni, tempat tanah kelahiran saya, kampung kelahiran saya. Dan saya dibesarkan di Kota Baru, Kelantan. Nanti next video kita buat kat Kota Baru pula, mana kampung saya, tempat saya dibesarkan. Itu tempat kampung ayah saya lah, kampung mak ayah saya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi buat tengah hari. Dah nak tengah hari lah. So kita pun dah nak balik ke Shah Alam lah. Okey, tengok dulu. Tu ada rel kereta api atas ni nampak lah, PCRL. Okey, bye. Assalamualaikum.